Bila kita baca cerita-cerita viral di media sosial, nampak meyakinkan, tapi korang tahu ke berita tu sahih ataupun tidak? Sebab makin pesat era digital, semakin pantas perkongsian maklumat atas talian. Sampaikan boleh terkeliru mana satu maklumat yang palsu, mana satu maklumat yang berlandaskan fakta. Dan ini sangat membimbangkan. Berita palsu adalah maklumat yang direka atau diputarbelikkan supaya kelihatan seperti berita yang sebenar. Apabila korang sebagai netizen menyebarkan maklumat tanpa menyemak faktanya, korang telah membantu menyebarkan kabar angin dan mencetuskan kekeliruan. Contohnya, sebelum ini pernah tular dakwaan bahawa arwah adik Zara Khairina kononnya dimasukkan ke dalam mesin basuh. Namun selepas semakan pihak berkuasa mendapati berita itu ternyata palsu dengan alasan sekadar nak buat konten. Tetapi disebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggungjawab itu, ia telah mencetuskan panik dan menyukarkan pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Sekarang korang nampak tak impak negatif penyebaran berita palsu? Jadi tanggungjawab korang sebagai netizen adalah untuk menyimak terlebih dahulu sebelum menyebarkan apa-apa maklumat. Bagaimana nak semak? Semaklah menerusi portal-portal rasmi ataupun menerusi laporan media arus perdana. Jika berita itu terlalu dramatik atau tiada sumber, berhati-hati sebelum tekan share.